Nope. Wow. Wow. Halo, namaku Nur. Panjangnya Nur. Oke dek, langsung nyanyi. Jangan banyak basa-basi lah. Oke juri. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Stop. Dari suaramu emang bagus. Gayamu juga pakam. Jadi aku masih ibu juri ya. Tapi sayang Nur, mukamu tak ngenjok nak jadi penyanyi. Bau nih jangan baik itu. Kau pula aku nilai. Hai, kalau be hari ke aku dapat kanca pasangan untuk nyanyi kaki sembari berjalan. Kalau be di kampung Ike ada bakat yang sama cak aku itu. Nah, ngapa aku manggil ayam Ike? Kene kita balik lah kalau mujuk kaki jadi penyanyi nian. Ya payo Nur mau nak balik. Aku sudah juga kau ke penyanyi. Aku mau busak. Lah ni kau kata aku busuk. Doa doni ya Nur, busuk ni awak Kau kata aku busuk. kenceng Nur, kembali. Aku tak ada makan jering. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, ke kebun sendiri, punya suami kelabu. Laki lah maro, anak kolbu. Hai Maipah, nak ngapa kau ngurus gawe aku kena aku nak belaki nada, nak ngapa kau? Ya, aku nyuruh benaran. Kau kenapa marah tuh, Lara? Kau kan nak nyuruh aku belaki, coba kau itu belaki nak nyuruh uang. Pacar lemak ada kan tidur men belaki. Nak nyuruh aku baik. Nih, kau kalau laju nyeraman ya, aku ya. Apa? Jangan kau nak nyuruh aku belaki kau, tu belaki tu. Aku nyuruh kau lagi Aku muda. tak nak belaki kau, bah belaki. Kau ikut nih belaki itu kau lagi muda. Kau tak belaki. Aku nyuruh benaran. Kebun habis. Kata Mak Ipah dia tuh nak menghutang duit 1 juta. Inilah aku bawa kan duitnya 1 juta. Nak beli apa lah dia ya Mak Ipah ya. Uang kredit barang, datang dia nak kredit duit. Cak mana lah ini? Hai, tapi tak apa-apa lah. Yang penting banyak langganan aku. Kau ni datang dari rumahmu kau. Aku juga di rumah besar kau. Awak busuk ni ya tanah aku. Aku tangan ini mah. Rumah Nur ikan ni mah, kamu mah nangis tu aku rumah nak kamu. Kau tak enak dia nak nyuruh uang belaki kau itu di belaki. Kau ni aku nyuruh kau lagi ni nak tadi belaki mu. kau. Assalamualaikum Mak. Nama aku Udin, penyanyi Kafe Selaya. Halo, selamat siang. Kau kak datang sih kak nonton siapa? Nonton aku? Ya, kapan ada jalan sedikit laju lah Cak Kanji. Hari kau kak ini. Kau Aku dapat ni- Kanji sih. Dasar baik, aku tadi nih ngoda dikit. Cak Ike, Mak, aku nak nyari penyanyi kafe, tapi yang cewek untuk ku ajak nyanyi di kafe aku itu. Ada tak ada kira-kira kamu lokak nih misalnya itu? Kau nak nonton penyanyi yang cewek nih ya? Aku ikat baca nyanyi. Kau nak ngeleh? Nak ngeleh? Aku menyanyi. Coba aku nak nengok nih, Cak mana? Lihat. Buka sikit jos, buka sikit jos. Nah, kan bagus. Suara pecah kaleng pecah baik itu roh, baik kau menyanyi itu. Mana coba? Masih terngiang di hatiku. Mak Ike, Mak. Muncak itu, kaki dulu deh. Agi, apa ku kabar lagi? Aku nak nyari yang lain dulu. Deh. Iya. Iya, Oh, iya. iya. Hei,
Apa oleh kami lah tuai kak? Kau dandang ngajak kami menyanyi tuh. Hei Din, mak mana mun anakku bae? Umurnya 7 tahun dia menyanyi bagus nian. Mak Ike, mak, kagi ku kabar lagi bae deh. Cak mani jadi nih ku kabari. Kau ke pulau, laju hilang peluang anakku jadi artis. Nah, mam itu kita tonton baik. Hei, payah. Hai Mak Ipa, ini dia duit aku bawakan 1 juta. Mak Ipa, kata kamu Mak Ipa nak kredit duit 1 juta. Ada Bang Udin, cari siapa Bang? Oh iya mak, namaku Udin. Aku penyanyi kafe di Indralaya. Aku nak nyari kance betina untuk nyanyi di kafe itu. Oh tepatnya kau nak cari penyanyi di sini. Paslah beruntung kau bertemu aku, Bang Udin. Ngapa mak baca mak itu? Oh, Bang Udin, jangan lagi panggil aku Mak. Panggil bayi aku, namaku Lisdiana si Putri Malu. Pepe terus. Awak empai lah datang ke Sika. Aku gak lama Sika. Dia duluan nak dapat Ya malis, keliling lah sana. Jajak ke bae keridenan tu. Iya mak Lisdiana. Salah. Dek Lisdiana, coba nyanyikanlah. Aku nak dengerin suara kamu tuh Cak Mani. Kau tak dengar apa ngemalis cak romantisnya dengan aku dah. Ya Din, kau lah lama ketemu kami ya. Kami tak ada kau seru adik-adik, kau seru mak-mak. Sudahlah kamu Kai, ribut terus. Aku ini empai nak menyanyi. Kami ini ribut. Iya lajulah dek, nyanyilah. Kalau be, siapa tahu bagus. Nih Kak dengar ya berdua. Kata Bang Udin tadi, suara siapa yang paling bagus? Aku. Nuri kemana kau ya mak? Yang kena Kamu berdua ini nih nganggu aku bayi. Aku di baru belajar menyanyi tadi. Pai nak mulai. Ini Bang Udin ya, dengar lagi aku ya, aku nak menyanyi. Aku sayang. Kau ni nak pule. Kau cai pule. Ngapa nangol anakku ngatek anak busuk. Apa kau rum? Iya roh, anakmu ikon selalu cari balak dengan anak. Kau ni ngatek aku busuk. Aku makin minyak. Aku tak ada. Makan jarang. Anakmu ikon ini. Lah, ngapu jadi Cak Ike? Dan tapi tak mampu, lemak juga. Tontonan gratis. Karena anakmu ikon. Anakmu ikon. Stop. Aku ini dari tadi nak menyanyi, terganggu terus oleh mika-mika ini. Coba mak, nyanyi lagi mak. Rasa penasaran aku dengan suara kamu. Coba nak dengerin aku. Kak, jangan panggil aku Mak. Panggil bayi aku adek Lisdiana. Ya? Udah, langsung nyanyi baik kamu tuh. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku nak kalian ulang itu. Waduh, dek. Adek kan masih kecil. Kakak kesike bukan nak nyari bini, nak nyari penyanyi. Aduh, adek, besarkan badan dulu dek. Iya kak, tak usah lah dengan Nur, dengan aku baik. Umakku pasti agam kita di pelaminan. Oh, tak ada benar. Kau masih kecil. Jangan dulu belaki, umakmu dulu belaki. Sudahlah kamu Ika. Tak kalau kau dia nak milih kamu Ika nih, pasti dia milih aku. Woi Kak Udin, tak usah lah. Lemak dengan adik Lisdiana ini. Gadis tercantik di antara mak-mak ini. Aduh, mak, aku kesike bukan nak nyari bini. Aku nak nyari penyanyi. Maka ada kanca aku nyanyi di kafe Laya itu. Kak, aku pintar juga nyanyi kak. Kau dengar kak Balonku ada 5, rupa-rupanya belum beli. Iya dek deh, suara kau bagus tapi kaget dulu. Aku nak nyari yang lain dulu dah. Iya. Kalau dia tak jadikan duet Mudin, jadikan dia pendamping hidupmu. Coba Nur, kau yang menyanyi ya, bagus-bagus ya. Iya mak ya, kaget dulu mak ya. Coba aku masih penasaran dengan Dek Nur. Coba Dek Nur, nyanyikanlah.
Pelangi, aku cinta Kak Udin. Aku sayang sangat cinta sama Kak Udin. Nah, bertemu aku yang bagus, Dek Nur bagus. Kamu terpilih jadi kancil duitku. Aku terpilih Kak Udin jadi bini asik. Kak Udin sayang sama aku Kak Udin ya. Ya, sayang sama aku ya. Lah, ngapa jadi kayak itu ya? Apa peka? Tak nyambung. Mak lah kemana, mak kamu? Aku kak enak ku mapak pengulu. Nak ngawin ke kawi Kak Udin. Oi, Mak. Aku melin Nur, bukan nak jadi bini. Nak jadikan duetku nyanyi. Mak mani ke? Nah, kamu. Din, gak baca itu. Pokoknya kau harus jadi menantuku. Hai gawi ke? Aku ke dusun nika nyari kanci duit nyanyi. Apa tuh? Nak dikawin kan? Mak aku berlari nyari tempat lain bae. Itu Kak Udin ya. Hei Din, Sika Din. Kau kena jadi menantuku. Din, Sika. Usahlah Kak Udin, demaklah Kak dengan ibu. Ulang lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ay, siapa tahu aku dapat pasangan hari ke? Gak ada ulang. Udah tengah. Iya. Tahan dulu. 1, 2, 3. Iya roh, anakmu ikut nih selalu cari balak dengan anak. Kau ini ngatak aku musuh aku ngatak aku makin aku tak ada. Makan deh. Tahan. 1, 2, 3. Mau aku nak kawin. Kuat lagi, sekali lagi. Tak usah lah kau dengan Norika, cuma dengan aku baik. Umakku pasti agak beli kita pelaminan. Iya, ulang. Kalau dia tak jadi. Kalau dia tak jadi kanco duitmu, 1, 2, 3. Jadikan dia kanjeng bini bae. Tuh, 1, 2, 3. Kalau dia tak jadi Kanco duit. Everybody shake your baby.